Yang ni kalau habis tak ada restock baik color hitam, baik color merlot. Sebab ini limited edition punya bracelet from Kate Spade tau. Okay, this one nampak tak dia pakai embroidered kat sini and dijahit rapat tau. So macam kalau kena kuku tak tersangkut. Lepas tu base dia pakai green leather, tahan lasak sangat-sangat. Yang belakang dia tau, dia tak senang nak cala tau. Even the strap pakai green leather. Okay, for the strap kan nampak tak ada logo Kate Spade lagi kat situ. Lepas tu boleh detach sebelah, boleh attachkan jadi bracelet tau. Tapi biasanya orang akan pakai macam ni sebab okay, pakai kat shoulder pun okay, walaupun tangan Aisyah size XL tapi boleh pakai dekat shoulder. Let's look at the inside of the bracelet. So belah dalam dia ada 3 card slots kat sini. Bracelet ni kurus je tau. Boleh fit phone Pro Max, boleh masuk card holder, boleh masuk lipstick, boleh masuk jatuh kunci kereta, boleh masuk kunci kereta. Lepas tu boleh tutup. Masuk kunci kereta ni dia macam nak kena pandai anglekan sikit lah untuk masuk kunci kereta tu, but possible je. Macam ni. So for this one, untuk harga boleh tengok dekat shopping bag di bawah. Lepas tu jangan lupa claim semua voucher ada. Anda jangan risau, kalau beli dengan USL Love Shop semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.